Tapi saya memang otak entrepreneur ni lama dah. Jadi saya dekat masa belajar pun berniaga macam-macam. Cetak nota pelajar nak masuk, pergi beli Quran-Quran di Pustaka Antara Kuala Lumpur. Pelajar masuk mesti ada mushaf kan satu. Masa itulah kita berniaga. Dan kita dah ada persatuan Islam masa tu. Dan akhirnya bila saya keluar, saya fikir saya nak buat apa. Saya pun buat trading lah. Berniaga macam tadi, ada siapa nak apa saya bekalkan. Sampailah saya jumpa dengan kawan-kawan di luar yang dah bekerja, yang dah ada usrah, saya join. Masa tu dilema lah, sebab dalam kampus satu, bila keluar tu dia dua. Rupanya di luar, dua pensyarah ni dua jamaah yang berbeza. Saya ikut dua-dua dulu, sampailah saya terpaksa buat satu keputusan lah. Dan akhirnya saya buat apa yang mutmain dalam diri saya lah. Tapi ukhuwah tak ada masalah. Akhirnya saya mengembangkan bisnes dan juga mengembangkan dakwah sekali. Sampailah dari sudut bisnes saya berkembang daripada masa tu kat Dungun, saya pindah ke Terengganu. Saya buka cawangan di Terengganu. Lepas tu cawangan asalnya kecil je, depan bus stand tu, kedai kecil je, 10x5. Lepas tu saya buka lagi kedai lagi besar. Daripada menjual buku, saya menjadi penerbit buku. Saya belajar. Sebab saya fikir saya jenis orang yang tak boleh duduk diam. Dari sudut dakwah pun tak boleh duduk diam. Saya masuk semua tempat, saya masuk ke sekolah-sekolah, sekolah asrama penuh, MRSM saya pergi, sekolah sains saya masuk, pergi semayang je, kenal budak-budak, Mak Ayah Syah macam tu lah. Budak panggil DF lah, DF saya, dakwah fardiah.